Hello, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Saya rasa terharu, saya tak sangka ramai orang macam ni datang. Kalau dari kira orang yang turun untuk bagi sokongan, kita sudah menang 1-0 dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jawatan kuasa, pengarah pilihan raya, pandan, pengarah-pengarah DUN, semua yang telah bertengkus lumus. Ini adalah permulaan kita yang baik dan saya rasa insya-Allah kalau kita terus begini, kita akan dapat mengambil kursi pandan dalam tempoh 2 bulan. Cuma saya ingin ingatkan, kita berada dalam keadaan yang baik, maka kita kena jaga adab dan tata susila kita. Jangan kerana kita nampak seperti kita berada di depan, maka kita lebih kasar ataupun kita nampak terlalu gairah. Jadi saya minta supaya semua rakan-rakan kita dari Pakatan Rakyat, daripada awal lagi kita tahu macam mana menghargai rakyat dan bersama dengan rakyat. Saya minta bantuan kita pastikan dalam tempoh 2 minggu ini kita berkempen dengan beradab baik dan jangan ikut UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah selepas ini dalam tempoh 2 minggu kita akan cuba sedaya upaya untuk pergi berjumpa dengan seberapa ramai pengundi. Kita sudah ada jadual, selain daripada bilik gerakan utama BGU di sini, kita juga ada pos-pos di setiap kawasan mengundi. Kalau saudara-saudari perlukan saya untuk turun dan bertemu, minta supaya hubungi semua kawan-kawan dan juga pengarah-pengarah pilihan raya. InsyaAllah seberapa banyak yang boleh, saya akan usahakan untuk dapat bertemu dengan seberapa ramai insyaAllah. Jadi akhir sekali, lepas ini dah boleh naik poster, jadi kita kena naik poster secepat mungkin. Dan oleh kerana kita ada ramai calon, di peringkat parlimen ada 4 orang, 2 orang, di DUN Teratai ada 5 orang, dan di DUN Cempaka ada 2 orang. Jadi keseluruhannya 9 orang calon. Dan Pandan adalah satu kawasan parlimen yang kecil, kita tidak cukup tiang lampu untuk pasang banting. Jadi saya minta supaya jentera tumpukan dalam tempoh sehari 2 hari ini untuk pasang banting dan juga bendera dan juga poster secepat mungkin supaya kita dapat seberapa banyak tiang lampu yang baik. Jadi boleh ke tidak kita tolong habis. Jadi akhir sekali saya ucap jutaan terima kasih. Saya tidak pernah terfikir yang kita boleh bermula dalam keadaan yang sebegini baik. Ini maknanya mood dan juga harapan saudara-saudari cukup tinggi supaya kita ubah kerajaan. InsyaAllah saya berjanji seberapa banyak yang boleh kita akan tunai dan kita akan terus bersama-sama dengan saudara-saudari rakyat sampai ke kesudahannya. Apapun keputusan pilihan raya 2 minggu dari sekarang, InsyaAllah PKR, Pakatan dan saya akan kekal di Pandan, InsyaAllah. Jadi saya sudahkan kat situ. Kita bersurai untuk kita balik, untuk kita tumpu kepada kempen kita. Sekali lagi saya ni dah kali kelima saya ucapkan betul-betul terima kasih kerana saya betul-betul terharu dengan semua yang hadir dan bagi sokongan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.